Terkini, Nurul Izzah Anwar diumumkan sebagai timbalan Presiden PKR yang baharu selepas menewaskan Rafizi Ramli dalam pemilihan parti. Kemenangan ini memperkukuh kedudukannya sebagai antara pemimpin wanita paling berpengaruh dalam lanskap politik Malaysia. Siapa Nurul Izzah? Dilahirkan di Kuala Lumpur, anak sulung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri dari Wan Azizah Wan Ismail. Beliau merupakan graduan kejuruteraan elektrik dari Universiti Tenaga Nasional dan pemegang ijazah sarjana dalam bidang hubungan antarabangsa dari Johns Hopkins University. Nurul Izzah mencipta nama sebagai simbol reformasi sejak tahun 1998, memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Pada usia 27 tahun, beliau mengejutkan negara dengan menewaskan penyandang di kerusi lembah pantai pada PRU12. Sebagai ahli parlimen, beliau lantang menyuarakan isu pendidikan, kebebasan bersuara dan kebajikan rakyat. Fakta menarik, beliau digelar Puteri Reformasi kerana peranannya dalam gelombang perubahan politik Malaysia. Nurul Izzah Anwar dari jalan reformasi ke kepimpinan tertinggi parti. Adakah beliau bakal menjadi wajah masa depan Malaysia?